Channel Sifuris, kongsi makin berisi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sifuris. Hari ini Sifu nak cerita pasal apa? Sifu nak cerita pasal freehold dan leasehold. Mungkin ramai dekat luar tu dah pernah beli rumah, yang dah pernah tahu kan. So apa itu freehold, apa itu leasehold? Freehold kalau mengikut kanun tanah negara, ia adalah satu pemilikan, pegangan selama-lamanya ataupun dibagi perpetuity. So hak milik yang kita pegang, contoh kita membeli tanah, kita membeli rumah, hak milik kita tu selama-lamanya. Alright. Berbanding pula dengan leasehold, leasehold adalah merupakan satu pajakan. So pajakan ni biasanya kita lihat 99 tahun. Ada di negeri-negeri, contohnya ada di certain di Perak, ada dia tulis dalam grant pajakan selama 999 tahun. Pajakan selama 90 tahun, pajakan selama 60 tahun, 30 tahun. Itu pajakan. So apa jadi jika kalau pajakan ni tempohnya makin tamat? So rata-rata mitos-mitos dekat luar tu takut nak membeli hak tanah leasehold. Sebab katanya nanti kalau dah 99 tahun kerajaan akan ambil hak tanah mereka. Tidak. So maksudnya bila dah 99 tahun ataupun biasanya sebelum 99 tahun, lagi biasanya 30 tahun sebelum sampai ke 99 tahun, pemilik ataupun owner kena panjangkan tempoh kepada 99 tahun semula. Katalah sekarang ni tempoh pajakan yang berakhir pada tahun 2100. So maksudnya besok anak cucu kita duduklah dekat rumah kita, katalah pada tahun 2080 besok. So diorang akan pergi ke pejabat tanah dan dia akan bayar premium dan panjangkan tempoh pajakan tu. Let's say 2000, pajakan berakhir pada tahun 2200 dikali itu. Freehold pula adalah pegangan bebas ataupun pegangan selama-lamanya, pegangan kekal. So dia tak ada perlu di renew lah. Andai kata kalau kerajaan nak mengambil tanah di bawah Land Acquisition Act 1960, Akta Pengambilan Tanah 1960, so tak kisah tanah anda kalau freehold sekalipun, kalau kerajaan nak ambil, dia akan ambil. Memang kerajaan ni mengelakkan untuk mengambil tanah-tanah kalau yang dah ada rumah, perumahan dan sebagainya. Biasanya dia akan rentas-rentas ladang, estate, kebun dan sebagainya. So memudahkan untuk pembayaran pampasan. So dapat sesuatu hari ni, alright, share dan like. Terima kasih.